Hai, selamat malam semua. Kita dalam segmen santai je. Kita lagu keudara sekarang ni daripada Papa Rock, Ramli Sarip. Okay. Okay, kita sekarang berada di workshop. Seperti biasa, bas kita bawa balik daripada Kuantan dan juga Ipoh. Okey, kita punya pasport dan juga stesen minyak pun berjalan lancar seperti biasa. Okey. Jumpa dengan alam haiwan. Alam haiwan kita nampak kita dah semuanya dah standby. Standby, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Salam sejahtera. Kita bersama dengan Cik Mau, Cik Jah dan Cik Da dalam alam haiwan. Tetamu kita hari ni lah Cik. Ni siapa Cik ni? Mau tak ya. Mau hitam, harimau hitam, harimau bintang. Daripada Gua Musik Kelantan. Dia mau tak kena mulu. Kawan bawa sampah ni. Penat. Macam mana dengan orang Gua Musik? Baik berlaku. Okey. Ni dia siapa bawa ni? Abang Ding kita. Abang Ding ni. Okey, terima kasih daripada Abang Ding bawa. Apa ni, Cik Maut hitam kita hari ni melawat ke studio baru kita, Alam Haiwan. Okey, mana apakah ni jalanan hari ni macam mana? Baik-baik saja. Kita sihat berlaku. Macam mana Cik Ta? Ada program hari ni. Program hari ni kita lepas ni kita pergi ada pusat sains ni. Abang ni bawa pusat sains apa tu? Itulah. Tengok ni apa ada di angkasa. Cik, kaleng-kaleng ni ni belajar tentang aerospace. Dahsyat. Itu aerospace tu kapal terbang. Ini apa tentang di bulan. Ingat kita je ni kita awal bulan, tengah bulan, hujung bulan ni. Ni tentang bulan ni. Bukan baru-baru ni ada gerhana bulan. Itulah. Tapi tahun ni kerap betul berlaku gerhana Orang kata kalau berlaku gerhana ni bulan sakit. Itulah. Kita doakan yang terbaik lah Ya, kita pun dunia pun dah makin lama makin tua kan. Mana ada yang makin lama makin muda lah. Ada. Cik Mau je yang makin lama makin muda lah. Tak ada lah. Kita pun dah lah pengauman pun dah semakin tidak dekat, takuti. Malah dibuli, dah terus dibuli. Kenapa jadi macam tu Cik Mau? Tak tahulah apa Cik Jah kata aku comel dan gedi. Ada juga betul lah tu, betul. Cik Jah cakap apa? Cik Mau comel dan gedi. Aduh, pandai Cik Jah. Dengar kata semalam apa Cik Jah ada apa hari Cik Jah sedunia Itulah.
Tanya lah Cik Jan, mana? Apa dapat? Oi, ada makanan. Ada potluck tu lah. Ada potluck. Oh, makan makanan dessert je. Best lah. Ada betik, ada apa manggis, ada macam-macam. Tu lah, syok lah Cik Jan. Patutlah dia tak ajak kita. Tu lah Cik. Tu lah ni Cik Mau Ustaz. Malam apa puan ngajak dia makan tak mau lah. Yalah kita makan daging mana dia makan buah-buahan kan. Nanti kalau aku minta buah-buahan kan lain macam pula kan. Ni apa muka aku boleh lebih glowing. Lebih vitamin C. Jangan tu cik dah tengok tu jangan. Aduh, harimau pun tahu tu itu vitamin C tahu. Kau dah nak pakai collagen ke? Oh, ingat apa ni apa Malaysia yang pakai collagen dah. Apa pakai collagen Oh. Kita ni stem cell lah. Orang kata apa ambil daripada abstrak daripada apa haiwan. Ada juga dia ambil daripada abstrak tumbuhan. Untuk apa anti penuaan. Wih. Macam ni dia lah. Itulah kita ada juga tengok apa rancangan kecantikan. Ya dah ni Cik Mo pun aja ni boleh tengok tu lah dia terpaksa tengok lah. Sekarang nanti kau kata sekarang tak apa pun tak tahu kan. Jadi kena ambil lah tahu sikit-sikit ilmu-ilmu ni tentang kosmetik ni kan. Ada juga yang kosmetik kita yang mana banyak merkuri. Tu bahaya tu. Muka kadang-kadang bila tak bersesuaian dengan kulit kan, dia terbakar. Jangan dipakai lah okay, pakai neutral beauty lah. Betul. Bedak sejuk. Mak Mina. Bedak sejuk Mak Mina. Okey juga kan. Betul. Dulu pun pernah sekali dulu masa kecil dulu bersama dengan ini buat apa ni apa bedak sejuk daripada tepung beras. Benar dulu. Yang syoknya mengikis dia syok. Yang titik-titik tu pun best juga. Pernah dulu buat dulu kita lama dah pergi cimpung dalam bidang macam ni kan. Awak je tak tahu. Awak leka dan lena ni. Mana datang awak dah kurang berapa ni. Cik dah senyap tu takut tu ni aku dah makan ni dia manjang takut dah je. Takut cerita pasal makan dia cukup risau aku. Janganlah Cik Mau kau selalu cerita pasal makannya kan. Dia tahulah dia ekosistem kan. Tak dia kita pun tahu kan. Jadi aku pun dah lama dah memilih jugalah makanan-makanan ni kan. Sebab makanan-makanan yang berzat dia lah. Kedi apa kau ingat dah daging zebra betul makan kedi dia kata kau makan kedi tak ada lah. Demo tak kena bagi. Ni depan ni ke mana pula Encik tak? Kita itulah nak jumpa saing. Dia ngajak kita pergi expo apa? Perabot ke? Ada lah tu, ada makan apa ni expo makanan Thailand. Som tam. Makan som tam lah.
Oh, rimau makan somtam. Mana macam rimai. Tunggu musim. Tunggu musim kan. Oh, iyalah. Dah pada. Okey. Okey lah. Sekian untuk program kita hari ni. Okey, jumpa di esok hari. Okey. Ada haiwan dalam bahaya. Ada haiwan dalam bahaya di sana. Okey. Apa yang penting? Kerjasama. Okey, bye.